Okey geng, dekat belakang aku ni ada sebuah kereta SUV boxy. Yang kalau kita tengok design dia nampak macam kereta atas daripada RM200,000 ke RM300,000 Malaysia. Tapi sebenarnya kereta ni boleh dapat hanya RM180,000 Malaysia sahaja. Ini dia Jetour T2. First impression aku simple je. Dia tak over design, boxy, solid, body stance lebar dan rim besar. Ini jenis SUV yang kau parking dekat mall, orang tak tanya harga dulu, tapi orang tanya ni kereta apa. Dan aku suka design macam ni. Dia nampak evergreen. 5 ke 10 tahun pun masih nampak handsome. Masuk ke dalam interior dia, kalau kau biasa dengan kereta adventure, interior dia ada ciri klasik boxy tapi disulam dengan elemen moden. Skrin besar, meter digital, panoramic roof, 360 kamera dan juga sound system Sony. Ini bukan interior yang asal ada, tapi ini interior yang buat kau rasa okey, ini kereta aku guna hari-hari pun tak stres. Family naik pun selesa, nak bawa seorang pun rasa premium. Enjin 2.0 turbo 254 PS 390 Nm torque dengan 7 speed DCT. Bab enjin ni aku puji tune yang dibuat oleh Jetour ni. Tekan sikit dia pergi. Nak potong pun senang, nak cruising pun tenang. SUV ni bukan dibuat untuk racing, tapi untuk orang yang nak drive sedap tanpa drama. Dan bagi aku Jetour T2 ni bukanlah kereta yang nak lawan dengan jenama lain, tapi dia nak ada satu value yang tak ada pada kereta lain. Dalam arti kata lain adalah sebuah kereta yang berbaloi lah, yang untuk dimiliki. Dan saya dah bawa kereta ni tadi, saya rasa kereta ni memang cukup power. Walaupun dia punya enjin sama dengan Chery Tiggo 8 Pro dan juga enjin Jeko Omoda C9, tapi dia punya torque dia 390 Nm torque memang lebih padu. Harga anggaran sebelum official launch nanti RM178,888. Korang rasa macam mana? Boleh beli ke? Baik beli.